Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Shima. Okey, selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu Shima. Okey, hari ni kita buat apa? Bukan sambutan hari lahir. Kita buat apa hari ni? Perpindahan siapa? Ha? Okey, seperti yang semua maklum, semua tahu, hari ini kita buat sedikit majlis lambaian kasih sanjungan budi untuk Cikgu Nur Ashifiza yang akan berpindah ke mana? Tak tahu? Tak tahu. Apa cikgu cakap itu? Sekolah apa? Sekolah Simpang. Simpang mana ada sekolah? Okey, ada sikit lah betul Batu Kikir tu. Tapi sekolah kebangsaan Serteng Gilir. Dekat-dekat dengan Batu Kikir lah. Betul lah tu. Okey. Jadi hari tu awak buat spekulasi Cikgu Kamarul lah, Cikgu Shima lah, Cikgu Hidayah lah. Sebab awak kata Cikgu Kamarul so lagi mesyuarat ni kena buang ni. Cikgu ni tak datang lah. So sekarang ni dah tahu cikgu yang akan berpindah adalah Cikgu Cikgu Ashifiza. Jadi cikgu pun dengan Cikgu Ashifiza pun baru setahun. Cikgu pun tak kenal lama. Jadi awak lagi kenal Cikgu Ashifiza dari cikgu, betul tak? Betul. Okey. Jadi sekarang ni saya nak silakan ayahanda untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dengan segala hormat ya, dipersilakan. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan ucapan syukur Alhamdulillah kerana hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah SWT, diberikan pelbagai nikmat, diberikan kesihatan, dapat datang ke sekolah, berjumpa rakan guru, rakan taulan dan dapat belajar dengan baik di kelas PPKI khususnya dan SK Pasuh 2 amnya. Terlebih dahulu saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada barisan guru-guru dan pembantu AKP daripada PPKI yang selama ini telah melaksanakan pelbagai tugas, tanggungjawab dan amanah dengan baik. Alhamdulillah sekolah SK Pasuh 2 telah dapat berjalan PDPC-nya untuk PPKI ini dengan lancar. Walau bagaimanapun, yang mana pada hari ini kita sedia maklum salah seorang daripada tenaga pengajar iaitu Cikgu Ashifiza akan dipindahkan. Kalau ikut apa yang saya dapat, Cikgu Ashifiza tak minta, kata dia. Dia dipindahkan. Jadi mana betul lah tu. Orang sayang dengan dia kan. Jadi tu dipindahkan tu. Tapi tak bermakna ayah dia tak sayang dia. Tapi terpaksa kena melepaskan Cikgu Ashifiza untuk berpindah ke sekolah baharu atas faktor perkhidmatan. Kerana pihak jabatan dan pihak PPD sendiri memerlukan khidmat Cikgu Ashifiza di tempat yang baharu untuk memenuhi perkhidmatan di sekolah yang baharunya nanti. Jadi bagi pihak sekolah SK Pasuh 2, saya merakamkan jutaan terima kasih atas jasa, atas bakti yang Cikgu Ashifiza telah curahkan khususnya kepada anak-anak PPKI yang sangat membantu dan telah melahirkan bakat-bakat yang baharu di kalangan anak-anak, melahirkan kecerdikan, kebijaksanaan dan paling penting anak-anak PPKI yang sentiasa beradab dalam menjalani kehidupan sama ada di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan Cikgu Ashifiza ini akan berada dalam kasih sayang Allah, dirahmati, dimudahkan urusan beliau di sekolah baharu dan semoga terus melaksanakan amanah dengan cemerlang di tempat baharu nanti. Jadi lagi sekali terima kasih Cikgu Ashifiza banyak-banyak. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang baik, diberi kekuatan untuk meneruskan karier. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Ayahanda Asni bin Muhammad atas ucapan tadi. Saya menjemput yang diraihkan Cikgu Nora Syufiza untuk menyampaikan sedikit ucapan ataupun mandat terakhir untuk kita semua. Okey. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Asni bin Muhammad, Guru Penolong Kanan HEM Encik Hazim bin Musa, rakan-rakan guru serta anak-anak murid yang cikgu kasihi sekalian. Adiana jangan nangis, cikgu dah pesan pada diri cikgu kan. Adiana, cikgu melakar lagi lah. Cikgu dah pesan dengan diri cikgu daripada hari seminggu dah, cikgu tak nak nangis. Tenang. Adiana, okey. Okey. Okey, cikgu datang sekolah ni pada tahun 2020. Masa tu hanya ada dalam 6 hingga 8 orang murid dan kami cikgu. Masa tu 3 orang. Masa cikgu dah minta pindah datang sini, sebenarnya GPN kata tak ada kosong. Tapi cikgu dah minta pindah sebab yelah cikgu nak bina keluarga kan. Cikgu nak supaya dapat tak payah PJJ dengan suami cikgu. Lepas tu cikgu dapat datang ke sini. Walaupun masa tu cikgu memang dah di fasa 2 memang dah cukup cikgu. Tapi JPN benarkan dan cikgu dapat dah ke pasu 2. Zil. Kalau ikut maksudnya kalau ikutkan jempol ni macam sangat asing lah pada cikgu. Cikgu tak pernah sampai. Cikgu tak pernah sampai dia dah jempol. Cikgu ada kampung tapi dekat Kuala Pilah je. Maksudnya kalau cikgu datang sini memang sampai Kuala Pilah je. Dan cikgu tak pernah naik sampai Batu Kikir sampai ke Jempol. Cikgu pun tak tahu Felda tu macam mana. Cikgu memang ada kawan-kawan di Felda, tapi macam kita tak tahu anak-anak Felda macam mana. Cuma kalau dulu semua orang akan cakap anak-anak Felda benda macam yang tak baik lah kan. Maksudnya anak Felda ada bermasalah. Itu je yang selalu kita dengar. Tapi bila cikgu masuk sini, cikgu tengok sebenarnya anak-anak Felda, maksudnya awak semua sebenarnya ada potensi. Awak sebenarnya berpotensi. Lepas tu dekat pasu 2 pun cikgu-cikgunya sangat bagus dan baik. Maksudnya yang sentiasa mahukan pembaharuan ataupun kemajuan dalam diri anak-anak. Okey, dari tahun ke tahun daripada tahun 2020, lepas tu kita ada masa tu zaman Covid, pengajaran melalui PDPR kan. Siapa sempat masa PDPR tu? Habib kot. Ada 2-3 orang yang sempat masa PDPR dengan cikgu juga masa tu. Okey, lepas tu barulah PPKI makin lama makin bertambah. Sampailah sekarang kita ada 22 orang. Kalau tak dulu memang sikit je, 6 hingga 8. Maksudnya kalau nak pergi olahraga ke, nak pergi apa-apa pertandingan, kita tak ada bakat. Kita tak ada bakat, kita tak ada murid yang kita boleh hantar. Tapi kalau sekarang kita boleh menyertai macam-macam pertandingan co-curriculum, mewarna ke, melukis ke, pertandingan staking. Okey, bermula daripada situ. Bila murid semakin ramai, barulah pasu 2 boleh dapat hantar murid ke mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh PPD lah, ataupun ataupun ke negeri. Okey. Satu je pesan cikgu kepada awak semua. Cikgu harap awak rajin-rajin datang ke sekolah. Akhir Syawal
rumah awak dekat dengan Daki kan? Maksudnya kena datang sekolah selalu. Jangan ada alasan tak nak sekolah. Jangan ada alasan bangun lambat. Maksudnya awak tak nak ke sekolah. Tak kisahlah kalau awak bangun lambat pun, awak datanglah ke sekolah. Sebab cikgu-cikgu tak marah awak lambat pun. Yang penting awak dah datang. Kalau awak duduk kat rumah, awak nak, maksudnya tak ada apa yang awak boleh buat kat rumah. Kalau dekat sekolah boleh jumpa kawan, boleh belajar, boleh timbul ilmu. Maksudnya macam perkara yang awak boleh belajar. Maksudnya kalau awak ada pontesi dalam bahagian sukan, cikgu-cikgu akan cuba selahkan awak dalam bahagian sukan. Kalau awak ada bakat dalam melukis, cikgu akan tolak awak ke dalam bahagian melukis. Maksudnya tak ada cikgu-cikgu PPKI kita sentiasa mahukan yang terbaik untuk awak semua. Okey, cikgu berterima kasih juga kepada Barisan Pentadbir lah yang sentiasa memberikan kepercayaan lah dalam memberikan tugas kepada cikgu. Dan seterusnya kepada rakan-rakan guru macam Kak Shima, Hamidah, walaupun perkenalan yang singkat, tapi cikgu rasa macam dah terlalu lama mengenali Cikgu Shima dan Cikgu Hamidah. Sama juga dengan Cikgu Marul, datang tahun 2024 kan, walaupun macam rasa baru 2 tahun macam tu lah, tapi rasa macam dah lama juga kenal dengan Cikgu Kamarul. Dengan Kak As memang paling lama lah. Cikgu datang memang Kak As dah ada kat sini lah. Maksudnya masa cikgu datang mula-mula pun, masa tu cuti sekolah, Kak As seorang je yang ada dalam kelas ni masa tu. Jadi Kak As dulu lah yang cikgu jumpa masa Kak As mengandungkan Aira kan. Kak As mengandungkan Aira masa tu. Lepas tu Umi, terima kasih juga lah untuk Kak As. Terima kasih juga Kak Umi yang selalu bantu cikgu uruskan kelas, jaga awak. Kalau cikgu tak ada, cikgu ada urusan, cikgu terpaksa tinggalkan kelas kan. Jadi Kak As dan Kak Umi yang akan sentiasa bantu. Okey, cikgu juga nak minta maaf kepada awak semua kalau cikgu ada terkasar bahasa ataupun ada marah, ya. Ada marah awak semua. Tapi kalau cikgu marah pun sebab apa? Kenapa cikgu marah? Sebab sayang. Tak ada cikgu yang nak marah anak murid dia saja kan. Semua cikgu kalau marah itu sebab tandanya sayang. Okey, cikgu cuma harapkan yang terbaik je untuk awak semua. Kalau lagi satu kan, awak kan suka bawa motor lah, pergi main lah, macam kali suka pergi mancing. Tolong berhati-hati. Sebab sekarang keadaan selalunya bahaya kan. Awak dengar tak cerita macam-macam kan, budak jatuh longkang, jatuh lubang kan. Jadi kalau pergi mana-mana tu pastikan berkawan, ada teman supaya tak ada masalah yang berlaku kemudian hari. Okey, itu sajalah, cikgu tak nak cakap panjang kan, nanti kan jadi lain pula nanti kan. Okeylah, terima kasihlah semua. Terima kasih juga untuk majlis pada hari ini. Okey, sebenarnya majlis hari ni bukan majlis cikgu semata. Kan kita dah janji nak buat majlis sebab awak dapat menang banyak hari tu masa Karnival Koko kan. Jadi kita buatlah majlis pada hari ni. Sebab tu cikgu ajak kawan awak yang tahun 6 sebab ada bantu Khairi hari tu kan dalam permainan catur. Okey, jadi hari ni majlis ni untuk awak semua juga, untuk meraihkan kemenangan dan kejayaan yang kita telah capai pada Karnival Koko pada hari itu. Okey, tepuk tangan untuk awak semua kan, sebab sentiasa berusaha. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Kita saksikan sedikit hasil karya dari kakak-kakak ni untuk Cikgu Hashifizah. Okey, saya jumpa Cikgu Hashifizah untuk menyampaikan sedikit cenderahati untuk semua. Aulia. Yeay. Okey. Ni belajar nyanyi. Terima kasih yang Cikgu Fiza. Terima kasih cikgu. Okey. Kita tahu
Diana. Mana? Nanti saya ambil gambar tau. Kucing ni kan? Terima kasih. Saya kelapar masing-masing kan. Tak boleh Maggi. Terima kasih. Kailis nangis Terima kasih, Kak. Mana Saas? Kaas. Maco lah Kailis kan? Okay dah. Itu saja untuk hari ni kawan awak tak datang. Kita minta Cikgu Hashimiza untuk berada kat sini. Ada anak-anak ada nak bagi sedikit cenderahati kan? Okey, bergele-gele. Salam cikgu, salam. Tengok depan sana. Ada anak muda sana. Ambil gambar sana. Jangan nangis. Selalu nangis. Ada nak pergi sekolah menengah dah. Ambil gambar. Tak bisa. Dia nak. Okey. Dia cikgu belah sana lah. Zul ada tak? Lagi mana dia? Jalan-jalan ni tau. Dengar tu cikgu. Batin. Cepat kasi selamat batin tu. Cikgu motor dulu. Dah tahu dah. Betul. Okey. Ada Falisha. Aku tahu. Okey. Dalam pelajar masing-masing simpan masuk dalam beg dulu ada anak. Simpan dulu. Masuk dalam beg masing-masing dia. Ada anak? Ada letak dalam beg. Kat meja tu nak makan. Dia mancing kat lomba. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Cikgu sangat menghargai yang cikgu tak adalah harapkan hadiah kan. Awak yang penting Dia awak bagi tadi jangan cincin mawar. Dapat maksudnya tak adalah harap cikgu mengharapkan hadiah kan. Harapan cikgu tu kalau awak jadi murid yang lebih baik dengan kata cikgu, itu adalah hadiah yang paling besar. Kalau awak berjaya, itu adalah hadiah yang paling besar untuk semua guru. Terima kasih yang bawa hadiah. Salam pada mak ayah awak Hari ni cikgu last kat sini. Lepas tu cikgu dah kena pergi ke sekolah tinggi ni. hadiah masing-masing simpan masuk dalam beg. Go. Siapa yang dapat hadiah ni? Hadiah boleh simpan masuk dalam beg. Itu dah main. Nak spaghetti tak? Biar. Awak suka je. Dapat nak spaghetti? La 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 la, la 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 la,
la la la.